Kisah seram hari ini. Like, share dan subscribe. Cikgu Razak. Di sebuah sekolah lama yang terletak di kawasan pendalaman, terdapat satu kisah seram yang masih menjadi buah mulut guru-guru dan pelajar. Kisah ini berkaitan dengan seorang guru lelaki bernama Cikgu Razak yang mengajar subjek matematik bertahun-tahun lamanya sebelum dia meninggal dunia secara tragis. Aku, Faiz, seorang guru baru yang baru dipindahkan ke sekolah itu. Pada malam pertama aku bertugas sebagai warden asrama. Aku perlu membuat rondaan sekitar bangunan sekolah. Ketika aku sedang berjalan melalui blok akademik, aku terdengar bunyi kapur menulis di papan hitam dari sebuah kelas di tingkat atas. Jantungku berdegup kencang. Sepatutnya tiada sesiapa di sekolah pada waktu itu. Namun, rasa ingin tahu mengatasi ketakutanku. Aku perlahan-lahan menaiki tangga dan menuju ke kelas yang terbuka pintunya. Aku tergamam. Di hadapan papan hitam, seorang lelaki berkemeja putih dengan seluar slack hitam sedang menulis sesuatu dengan kapur. Tulisan di papan itu adalah deretan nombor dan formula matematik. Lelaki itu menoleh ke arahku. Wajahnya tampak biasa, seperti seorang guru yang tekun mengajar. "Cikgu," aku cuba bersuara, tetapi suaraku tersekat di kerongkong. Dia tersenyum samar. "Jangan ganggu saya. Pelajar saya masih belum faham topi ini." Aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku ingin melangkah lebih dekat, bau kapur yang kuat menusuk hidungku dan suhu di dalam kelas terasa dingin luar biasa. Perlahan-lahan, lelaki itu memandangku dengan tatapan yang semakin kosong. Tiba-tiba, angin kuat meniup masuk dan pintu kelas terhampas dengan kuat. Aku tersentak dan menutup mata seketika. Saat aku membukanya kembali, lelaki itu sudah tiada. Papan hitam yang tadi dipenuhi tulisan kini kosong, kecuali satu ayat yang membuatkan darahku berderau. Saya cuma mahu terus mengajar. Keesokan harinya, aku menceritakan pengalaman itu kepada seorang guru senior. Wajahnya berubah pucat. "Itu pasti Cikgu Razak," katanya dengan nada berbisik. Dulu dia seorang guru yang sangat berdedikasi. Namun kerana tekanan kerja dan masalah peribadi, dia bunuh diri di dalam kelas itu. Sejak itu, arwahnya sering muncul seolah-olah masih ingin mengajar. Aku tidak mampu berkata apa-apa, hanya rasa sayu dan pilu menyelubungi perasaanku. Sejak malam itu, aku tidak lagi meronda di bilik akademik sendirian. Namun, setiap kali aku melintasi kelas itu, aku dapat merasakan kehadiran seseorang yang masih ingin menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, walaupun dia sudah tiada di dunia ini. Terima kasih menonton. Saksikan cerita yang lebih seram di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.